Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini tema yang saya gunakan untuk Windows 7 saya. Saya menggunakan tema animasi, iaitu Akatsuki dan cerita Naruto. Oh, boleh tukar background dia, desktop background. Apa yang istimewanya tentang tema animasi ni, kita boleh tengok dia punya petunjuk kunci mouse dia ni dalam bentuk kunai. Recycle bin dia pun bertukar menjadi apa namanya. Okey, dalam recycle bin saya ni penuh, so gambarnya akan menunjukkan salah seorang ahli Akatsuki ni. So Sasori penuh, belakangnya maksudnya penuh lah desktop ni. Okey, kalau saya delete, dia akan menjadi Zetsu, maksudnya kosong lah. Okey, so ada satu yang bestnya, komputer punya ikon telah bertukar menjadi Wak Uchiha punya lambang. Saya juga telah tukar button start menggunakan button Sharingan. Kalau saya tak klik, ada 2 je titik, dan saya klik 3 titik, dia menjadi Mamikyo Sharingan. Okey, saya dah tukar owner punya picture. Okey, sekarang ni saya ada lagi satu tema. Okey, sekejap alright, apa yang bestnya Akatsuki ni, kalau kita login masuk netbook kita ke laptop kita, dia ada lagu dia sendiri. Tak percaya tengok memang unik dia punya tema. Okey, sekarang ni tema untuk One Piece pula. Siapa yang minat One Piece tu, ada juga. Okey, okey, bentuk mouse-nya pun dah bertukar. Saya tak pasti bentuk apa ni, tapi yang saya boleh kita boleh tengok recycle bin-nya pun jadi tengkorak. Ikon komputer dia jadi Luffy. Okey, desktop ni pun boleh tukar. Wallpaper desktopnya akan bertukar dengan sendiri Alright, nak tengok recycle bin-nya penuh, saya akan padam satu gambar. Folder, padam. Okey, nampak ni kan, kosong. So ini bentuk dia dalam keadaan penuh, recycle bin dia. Kita padam dan ni dah bentuk dia kosong. Okey, inilah tema yang saya guna. Ada banyak lagi tema sebenarnya korang bolehlah cari ataupun inbox aku kat Facebook. Okey, selamat mencuba. Assalamualaikum.